Tajuk Inovasi Lampu Meja LED. Salam sejahtera kepada guru dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin membentangkan satu projek inovasi yang bertajuk Lampu Meja LED. Projek ini adalah hasil ciptaan yang ringkas tetapi sangat berguna untuk digunakan di rumah, terutamanya semasa belajar atau bekerja. Lampu ini menggunakan mentor LED yang menjimatkan tenaga dan tahan lama. Bahagian atas lampu mempunyai menutup yang diperbuat daripada bahan kitar semula untuk menggurungkannya silau dan menumpungkan cahaya ke arah bawah. Bahagian tenaga lampu mempunyai sumbu atau poros yang membolehkan lampu ini dilaras arah cahayanya mengikut keperluan menggunakan. Bahagian bawah lampu pula menggunakan taipa baharan supaya lampu ini stabil dan tidak mudah jatuh. Menariknya, lampu ini disambutkan kepada bekas minuman kecil yang telah diubah suai menjadi bekalan kuasa bini. Ini menunjukkan bagaimana barangan terpakai boleh dijadikan inovasi yang berguna. Tujuan inovasi. Tujuan utama inovasi ini adalah menjimatkan tenaga dengan penggunaan LED. Kedua, pengurangan pembaziran dengan guna semula bahan terpakai. Ketiga, memberi pencahayaan yang sesuai untuk mempelajaran. Kesimpulannya, projek ini bukan sahaja menjimatkan kos tetapi juga mesra alam. Sesuaikan digunakan oleh belajar, bekerja di rumah atau sebagai hadiah DIY kreatif. Sahaja berpandangan saya. Terima kasih atas perhatian semua.